Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Farah Sajidah. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang artikel etika dan plagiat. Pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Intan Farah Sajidah binti Hazrul Rizwan daripada BNK 1. Seterusnya, Nur Arisha Zavira binti Haslisan daripada BNK 1 dan Abdul Kazim bin Kasim daripada BNK 1. Jadi, tujuan saya akan membentangkan tentang tujuan kajian dan hujah utama. Tujuan kajian, artikel bertajuk Erosion of Academic Integrity in Higher Education System, Symbolization of Dishonesty, ditulis oleh Nur Syamimi Sabil dan rakan-rakan. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana ketidakjujuran akademik dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi telah menjadi fenomena global yang membimbangkan. Penulis ingin melihat isu ini daripada teori Fraud Triangle, iaitu satu teori yang digunakan untuk memahami punca seseorang melakukan penipuan atau salah laku. Teori ini mempunyai 3 komponen utama, iaitu yang pertama, tekanan. Contohnya, tekanan untuk mencapai keputusan tinggi atau memenuhi jangkaan ibu bapa dan pensyarah. Yang kedua ialah peluang. Apabila pelajar nampak ruang untuk menipu tanpa dikesan, seperti tugasan atas talian atau sistem pemantauan yang longgar. Dan yang ketiga ialah rasionalisasi. Pelajar meyakinkan diri bahawa tindakan itu tidak salah kerana semua orang buat atau ini hanya tugasan kecil. Sesudah kita pergi kepada hujah utama artikel. Penulis berhujah bahawa keruntuhan integriti akademik bukan hanya berpunca daripada kelemahan individu, tetapi mencerminkan nilai dan budaya dalam sistem pendidikan itu sendiri. Antara hujah penting yang diketengahkan adalah ketidakjujuran akademik ini ialah simbol ketidakjujuran dalam masyarakat. Bila pelajar mula menganggap niru dan plagiat sebagai perkara biasa, itu tanda nilai kejujuran dalam sistem sosial juga telah terhakis. Persekitaran akademik yang terlalu mementingkan keputusan dan grade mendorong pelajar memilih jalan pintas untuk berjaya tanpa mempedulikan etika. Fenomena ini bukan hanya berlaku di Malaysia, tetapi juga di negara-negara lain. Ini menunjukkan bahawa ia adalah isu sejagat yang perlu diatasi melalui pendidikan nilai dan kesedaran moral. Penulis juga menegaskan bahawa tanggungjawab membina integriti akademik bukan hanya terletak pada pelajar, tetapi juga pensyarah, institusi dan sistem pendidikan keseluruhannya. Petikan daripada artikel yang kita dapat yang mengatakan bahawa this concept paper highlights the analysis of cheating in Malaysian education context as well as in other country globally. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Artikel ini berbentuk konsep paper, iaitu kajian konseptual dan teoretikal. Penulis tidak menjalankan eksperimen atau soal selidik, tetapi menganalisis pelbagai kajian dan literatur sedia ada tentang ketidakjujuran akademik. Pendekatan ini digunakan untuk membina kefahaman teori dan cadangan amalan pencegahan secara menyeluruh. Seterusnya, pendekatan analisis. Kajian literatur menyeluruh. Penulis mengumpulkan dan menilai kajian terdahulu yang membincangkan isu plagiat, meniru dan menipu dalam kalangan pelajar di Malaysia dan di luar negara. Mereka membuat perbandingan antara konteks. Artikel ini membandingkan isu integriti akademik di Malaysia dan konteks antarabangsa bagi melihat persamaan dan perbezaan dari sudut budaya dan sistem pendidikan.
Penulis menggunakan teori Freud triangle. Penulis menggunakan teori ini untuk menjelaskan faktor yang mendorong pelajar kepada ketidakjujuran. Yang pertama, mereka menekankan adalah tekanan. Desakan pelajar untuk mendapat keputusan cemerlang dengan saingan yang tinggi dan beban tugasan yang banyak. Seterusnya, peluang. Kekurangan pemantauan daripada pensyarah, sistem penilaian yang longgar serta tanggungjawab teknologi tanpa kawalan. Selain itu, rasionalisasi. Pelajar menjustifikasikan perbuatan meniru sebagai strategi bertahan atau tidak seteruk mencuri. Dan yang terakhir adalah analisis moral dan sosial. Artikel turut menilai bagaimana perubahan nilai masyarakat moden yang lebih berorientasikan kejayaan material telah menyebabkan nilai kejujuran akademik semakin terhakis. Antara kelebihan kaedah ini adalah walaupun bukan kajian lapakan, pendekatan konseptual ini memberi gambaran menyeluruh dan mendalam tentang isu sambil menyediakan asas teori untuk penyelidikan masa depan. Seterusnya kita pergi kepada penemuan dan implikasi kajian. Penemuan utama iaitu ketidakjujuran akademik semakin menjadi norma sosial. Pelajar tidak lagi melihat plagiat atau meniru sebagai satu salah laku berat, tetapi sebagai cara mudah untuk mereka lulus. Faktor utama datang daripada tekanan sistem pendidikan, kerana sistem yang terlalu menekankan pencapaian akademik tanpa mengutamakan proses pembelajaran sebenar mendorong pelajar ke arah penipuan. Kekurangan kefahaman tentang etika penulisan dan integriti. Ramai pelajar yang tidak benar-benar faham maksud plagiat dan bagaimana cara untuk mengelakkannya melalui kaedah rujukan yang sebenar seperti penggunaan citation, APA 7 dan sebagainya. Seterusnya, ketidakjujuran akademik menggugat reputasi institusi. Jika pelajar yang lahir daripada universiti tidak beretika, ia boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap kualiti graduan. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi terhadap sistem pendidikan. Institusi perlu memperkukuhkan budaya integriti melalui kursus seperti etika akademik, kempen kesedaran serta penguatkuasaan dasar anti plagiat yang lebih ketat. Seterusnya, pendidik juga perlu menjadi model integriti. Contohnya, pensyarah harus menunjukkan contoh penulisan yang beretika seperti menggunakan rujukan sahih dan tegas terhadap sebarang bentuk penipuan akademik. Pelajar juga perlu dididik tentang tanggungjawab moral. Pelajar ni mesti faham bahawa integriti bukan sekadar tentang elak meniru, tetapi tentang jujur terhadap ilmu dan diri sendiri. Seterusnya, pengaruh sosial dan teknologi perlu diurus dengan bijak. Walaupun akses maklumat mudah, pelajar perlu diajar cara menggunakan sumber dengan betul agar tidak terjerumus dengan plagiat tidak sengaja. Dan yang terakhir, pendidikan nilai perlu diterapkan lebih awal. Nilai kejujuran dan tanggungjawab perlu dipupuk sejak sekolah lagi, bukan hanya di universiti. Jadi kesimpulan untuk bahagian ini ialah penulis menegaskan bahawa ketidakjujuran akademik bukan sekadar salah laku pelajar, tetapi cerminan masalah sistematik dan budaya dalam masyarakat. Penyelesaiannya memerlukan usaha bersama antara pelajar, pendidik dan institusi bagi membina semula integriti akademik dan moral bangsa. Bak kata Shamimi, lastly, preventive action have also
been taken into consideration in the attempts to reduce the likelihood of cheating incidents. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya, iaitu berkenaan analisis keutuhan dan wacana. Untuk yang pertama, untuk analisis keutuhan dan wacana yang pertama adalah kejelasan fokus wacana. Bukti wacana ini berpusat pada isu pencemaran integriti akademik melalui simbolisme ketidakjujuran dalam sistem pengajian tinggi. Petikan yang boleh saya berikan adalah, this paper has investigate academic dishonesty through another angle by applying the concept of fraud triangle theory. Itu antara petikan yang menjelaskan berkenaan kejelasan fokus wacana. Komen yang saya boleh berikan adalah fokus ini menunjukkan keutuhan dari segi objektif, kajian yang jelas dan pendekatan teori yang spesifik. Untuk kedua pula adalah penggunaan teori yang konsisten. Buktinya, teori fraud triangle digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami punca ketidakjujuran akademik. Petikan yang boleh diambil adalah, the element of fraud triangle theory have also been included through examining the cause of factor that lead to student cheating. Komen yang saya boleh berikan adalah penggunaan teori ini memperkukuh struktur hujah dan memberi dimensi analitik yang menyeluruh. Yang ketiga pula, konteks global dan penempatan. Buktinya, kajian merangkumi konteks Malaysia dan perbandingan dengan negara lain. Petikan yang berkaitan dengan konteks ini adalah, this concept paper highlight the analysis of cheating in the Malaysian educating context as well as in other countries globally. Apa yang boleh saya katakan di sini adalah perbandingan ini memperluas skop wacana dan meningkatkan keutuhan dari segi relevansi dan kebolehgunaan. Yang keempat pula adalah struktur logik dan progresif. Maafkan saya. Buktinya, wacana bergerak dari definisi kepada punca, kaedah, kesan dan akhirnya cadangan pencegahan. Antara petikan yang boleh saya berikan, lastly, the preventive action have also been discussed in the attempt to reduce the likelihood of cheating incident. Mana di sini, susunan ini menunjukkan kesinambungan idea dan pengurusan maklumat yang sistematik. Kita gerak ke slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya pula masih lagi berkenaan analisis keutuhan wacana. Di mana yang kelima dan juga yang terakhir analisis keutuhan wacana adalah kekuatan bahasa dan istilah akademik. Buktinya, penggunaan istilah seperti academic dishonesty, pollution of academic integrity dan fraud triangles theory. Petikan yang boleh saya berikan adalah, this delinquent practice are very damaging as they will also result in the future problem during the student employment phase. Di mana pilihan istilah menunjukkan kesesuaian dengan genre akademik dan memperkukuhkan kredibiliti wacana. Kesimpulan ringkas yang boleh saya buat di sini adalah, kajian ini menegaskan bahawa ketidakjujuran akademik bukan sekadar pelanggaran peraturan tetapi merupakan satu bentuk pencemaran terhadap integriti sistem pendidikan tinggi. Dengan menggunakan teori fraud triangle, penulis berjaya mengenal pasti faktor-faktor utama yang mendorong pelajar untuk menipu, iaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Kajian ini juga menunjukkan bahawa perbuatan menipu dalam akademik boleh memberi kesan jangka panjang, termasuk menjejaskan reputasi institusi dan kebolehpasaran graduan. Oleh itu,
Langkah pencegahan yang sistematik dan berasaskan pemahaman psikologi pelajar amat penting untuk memulihkan dan memelihara integriti akademik. Kita bergerak ke slide yang seterusnya, iaitu analisis sumber rujukan. Senarai sumber rujukan terpilih dan penilaian credibility. Yang pertama iaitu adalah Jurnal Pendidikan Malaysia JPM. Mana maklumatnya, artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Malaysia volume 41 nombor 1 Mei 2016. Penerbitnya adalah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Credibility tinggi, JPM ialah jurnal akademik yang diindeks dan dikendalikan oleh institusi pengajian tinggi awam terkemuka di Malaysia. Ia menjalani proses semakan rakan sebaya, pre-reviewed, menjadikannya sumber yang sah dan boleh dipercayai. Di mana pautan rasminya boleh dibuka di Jurnal Pendidikan Malaysia iaitu UKM. Jurnal Pendidikan Malaysia UKM. Yang kedua pula, artikel pelajar di Studoku. Ini salinan tidak rasmi, okey. Maklumatnya salinan artikel yang dimuat naik oleh pelajar di platform perkongsian nota. Platform pula adalah studoku.com. Credibility rendah hingga sederhana kerana walaupun kandungan mungkin sahih, ia bukan saluran rasmi penerbitan. Selain ini, tidak boleh dijadikan rujukan utama dalam penulisan akademik, tetapi boleh digunakan untuk semakan pantas atau rujukan tidak formal. Pautan Studoku salinan artikel. Pautan dia Studoku. Pautannya boleh cari di Studoku. Yang ketiga pula, kajian sistematik berkaitan iaitu 2013 hingga 2023. Maklumat kajian sistematik oleh Maksozon et al. Mengenai pelanggaran integriti akademik dalam tempoh 10 tahun. Penerbit ResearchGate, iaitu pracetak atau artikel akses terbuka. Credibility-nya sederhana hingga tinggi. ResearchGate ialah platform penyelidikan yang digunakan oleh ahli akademik. Namun, status semakan rakan sebaya perlu disahkan. Kajian ini berguna sebagai sumber sokongan atau perbandingan. Pautannya boleh dicari di Academic Integrity Violation, di mana di ResearchGate. Okay, untuk yang seterusnya pula, kita pergi ke slide seterusnya. Itu analisis kejelasan wacana. Contoh kejelasan yang baik. Yang pertama, tujuan kajian jelas. Dan petikan yang saya boleh berikan adalah, the purpose of this study is to provide a general overview of academic dishonesty which symbolize the pollution of academic integrity. Dan komen yang saya letakkan di sini menyatakan dengan jelas objektif kajian dan kaitan antara ketidakjujuran akademik dengan pencemaran integriti. Yang kedua pula, penggunaan teori yang spesifik. Petikannya adalah, by applying the concept of route triangle theory, itu adalah petikannya. Untuk komen yang saya berikan di sini menunjukkan pendekatan analitik yang terarah dan memudahkan pembaca memahami kerangka kajian. Yang ketiga pula adalah struktur logik dan progresif. Petikan yang berkaitan iaitu, further, the paper has also examined the various methods used in academic dishonesty and their implication. Lastly, the prevented action. Untuk yang seterusnya pula, analisis kejelasan. Ini contoh kejelasan yang kurang. Maksudnya di sini. Okay, yang pertama adalah frasa umum yang berulang. Petikannya adalah, academic dishonesty has also been discussed in numerous research. Isunya di sini, frasa ini terlalu umum dan tidak menyatakan secara spesifik kajian terdahulu atau jurang yang ingin diisi. Yang kedua, penggunaan frasa kabur. Contoh petikan, through another angle dan various definition in relation to pollution of academic integrity. Isunya tidak dijelaskan apakah angle yang dimaksudkan atau definisi mana yang dibincangkan. Ini boleh mengelirukan pembaca. Dan yang terakhir sekali, ketiadaan fokus empirik. Petikan, this concept paper highlight the analysis. Isunya di sini, jika ini adalah kertas konsep
ia perlu nyata dengan jelas sama ada ia bersifat teori, kajian, literatur atau cadangan dasar. Itu saja bagi bahagian saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Baik, seterusnya saya akan membentangkan analisis keseluruhan artikel daripada aspek kekuatan dan kelemahan. Bahagian ini penting kerana ia menunjukkan sejauh mana artikel ini berjaya menyampaikan mesej akademiknya dengan baik dan aspek mana yang masih boleh diperbaiki untuk rujukan masa depan. Jadi saya akan mulakan dengan kekuatan artikel terlebih dahulu. Baiklah, pertama sekali, kekuatan utama artikel ini terletak pada penggunaan kerangka teori yang kukuh, iaitu Freud Triangle Theory. Jadi, teori ini biasanya digunakan dalam bidang kewangan dan jenayah korporat, tetapi penulis mengaplikasikannya dalam konteks pendidikan, khususnya untuk memahami punca ketidakjujuran akademik. Pendekatan ini bukan sahaja kreatif tetapi turut membantu pembaca melihat isu plagiarisme dan penipuan akademik daripada perspektif yang lebih struktur dan sistematik. Dengan adanya teori ini, hujah artikel menjadi lebih stabil dan mudah difahami. Seterusnya, penulisan artikel ini sangat jelas dan tersusun. Bahagian pengenalan memperkenalkan isu yang baik, kemudian diikuti dengan perbincangan tentang konsep dan teori. Selepas itu, penulisan menghuraikan bentuk-bentuk ketidakjujuran akademik dan implikasinya. Transisi antara perenggan juga lancar, menjadikan pembaca tidak rasa hilang fokus. Struktur penulisan yang baik seperti ini menunjukkan wacana artikel berada dalam keadaan yang utuh dan teratur. Baiklah, seterusnya, artikel ini membincangkan isu yang sangat relevan dengan konteks pendidikan semasa. Hal ini, integriti akademik, plagiarisme dan penipuan dalam tugasan merupakan isu yang semakin meruncing dalam banyak universiti hari ini. Tambahan pula, perkembangan teknologi membuka lebih banyak ruang kepada salah laku akademik. Walaupun artikel ini ditulis beberapa tahun lalu, isu yang dibawa masih segar dan terus menjadi perhatian utama institusi pendidikan. Malah, artikel ini juga relevan di peringkat global kerana masalah plagiarisme bukan hanya berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Sehubungan itu, huraian konsep yang diberikan dalam artikel sangat mudah difahami. Walaupun penulis menggunakan teori akademik, bahasanya tidak terlalu teknikal atau sukar. Penjelasan istilah seperti pressure, opportunity dan rationalization diterangkan dengan contoh yang jelas yang membantu pembaca memahami bagaimana ketiga-tiga faktor ini saling berkaitan dan membawa kepada penipuan akademik. Baiklah, di samping itu, penggunaan sumber rujukan artikel ini juga agak pelbagai. Penulis menggabungkan rujukan tempatan dan antarabangsa, dan ini menambah kekuatan wacana kerana ia membandingkan perspektif global dengan realiti Malaysia. Walaupun ada beberapa rujukan lama, ia masih menunjukkan usaha penulis untuk menyandarkan hujah pada literatur akademik yang sahih. Akhir sekali, artikel ini memberikan perbincangan yang kritikal dan reflektif. Penulis tidak sekadar melaporkan isu, tetapi turut mengupas faktor psikologi pelajar, tekanan akademik, budaya pendidikan dan peluang yang memudahkan penipuan. Pendekatan kritikal ini menjadikan artikel lebih bernilai untuk dijadikan rujukan oleh pensyarah, pembuat dasar serta pelajar sendiri. Jadi, secara keseluruhannya,
Kekuatan-kekuatan ini menjadikan artikel ini sebuah wacana yang kukuh, relevan dan bermanfaat kepada sesiapa yang ingin memahami isu integriti akademik secara lebih mendalam. Baiklah, namun begitu, seperti mana-mana kajian lain, artikel ini juga mempunyai beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian. Pertama, artikel ini tidak mengandungi kajian empirikal. Ia bersifat kertas konsep, jadi penulis tidak menyediakan data, statistik atau kajian lapangan yang boleh menyokong hujah mereka. Tanpa bukti empirikal, sesetengah pembaca mungkin merasakan hujah artikel terlalu umum dan terlalu teoretikal. Kedua, sebahagian daripada rujukan yang digunakan agak lama dan kurang meliputi isu ketidakjujuran akademik yang lebih moden seperti penggunaan kecerdasan buatan AI, ghostwriting digital dan penipuan melalui platform dalam talian. Kekurangan rujukan terkini menyebabkan artikel kurang mencerminkan cabaran pendidikan masa kini. Ketiga, cadangan penyelesaian yang diberikan dalam artikel agak umum dan tidak begitu mendalam. Walaupun penulis menyentuh tentang keperluan pencegahan, langkah-langkah yang dicadangkan tidak dibentangkan secara terperinci. Ia menjadikan bahagian cadangan kelihatan sedikit lemah berbanding bahagian teori. Akhir sekali, artikel ini juga kurang memberikan contoh situasi sebenar dalam institusi pendidikan. Ketiadaan contoh kes atau pengalaman dunia nyata menjadikan wacana lebih bersifat teoris semata-mata. Jadi, dengan itu, kita dapat lihat bahawa walaupun artikel ini kuat dari segi teori dan penyampaian, ia masih mempunyai ruang yang jelas untuk penambahbaikan, khususnya dari aspek data empirikal, isu moden dan cadangan praktikal. Untuk bahagian terakhir, saya akan merumuskan kesimpulan artikel serta beberapa cadangan praktikal. Sebagai kesimpulan, artikel ini menegaskan ketidakjujuran akademik berlaku melalui gabungan 3 faktor utama, iaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Pendekatan fraud triangle teori ini sangat tepat kerana ia membantu menjelaskan bagaimana faktor dalaman pelajar dan faktor luaran institusi saling mempengaruhi. Penulis juga menekankan bahawa salah laku akademik memberi kesan langsung kepada kredibiliti sesebuah institusi, kualiti graduan yang dihasilkan serta reputasi ekosistem pendidikan secara keseluruhannya. Oleh itu, integriti akademik bukanlah isu kecil, tetapi isu besar yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak institusi universiti. Berdasarkan analisis kami, terdapat beberapa cadangan praktikal yang boleh dipertimbangkan oleh institusi pendidikan. Yang pertama, institusi perlu memperkukuh pendidikan etika akademik melalui latihan wajib seperti bengkel plagiarisme, modul literasi akademik dan kursus etika. Kedua, penggunaan sistem pengesahan plagiarisme seperti Turnitin perlu dijadikan standard wajib untuk semua tugasan. Ini bukan sahaja memastikan ketelusan tetapi juga mendidik pelajar tentang kepentingan menghasilkan kerja asli. Ketiga, sokongan kaunseling akademik perlu dipertimbangkan bagi membantu pelajar yang mengalami tekanan, kebimbangan atau beban kerja. Tekanan merupakan salah satu punca utama ketidakjujuran. Jadi, intervensi awal adalah sangat penting. Keempat, format penilaian perlu dikemaskini supaya peluang menipu dapat dikurangkan. Ia boleh dilakukan melalui tugasan berbentuk aplikasi, penilaian berfasa atau kaedah pemeriksaan yang lebih ketat. Baiklah, dan akhir sekali, institusi boleh menjalankan kempen kesedaran integriti secara berkala. Contohnya, melalui poster, seminar,
video pendek atau minggu integriti. Jadi, langkah ini penting untuk membentuk budaya zero toleransi terhadap penipuan akademik. Dengan ini, berakhirlah pembentangan saya bagi analisis kekuatan, kelemahan, kesimpulan dan cadangan bagi artikel ini. Jadi, sekian. Terima kasih.